Kita dah sampai dekat entrance Legoland Waterpark. Tunggu ibu! Wow! Dekat sini best sebab dia banyak slide tau. Oh, Ime punya! Wow! Sibuk abangnya nak dukung adik. Dah lah weekend. Dia buat slot macam ni pula. Buka je lah sentiasa, orang bayar kot. Daripada pagi sampai petang. Here we are again dekat Legoland. Ni tengah hujan and nasib baik hari ni kita orang parking dekat situ. Parking situ dekat sangat untuk pergi dekat waterpark. Waterpark korang jalan dekat sini, straight je masuk waterpark. Macam parking yang hari tu kita orang parking belah sana, itu dekat dengan theme park. Itu murah sikit lah parking situ. Tapi kali ni kita orang parking dekat dalam, memang betul-betul under Legoland punya resort. So kita orang parking cuma mahal sikit lah, per entry RM50. Tapi worth it lah sebab tak payah jalan jauh untuk korang pergi dekat waterpark. Kita dah sampai dekat entrance Legoland Waterpark. So entrance untuk waterpark dekat sini dia lain-lain. Waterpark, theme park semua entrance dia lain-lain. Okay, kita tengah queue untuk scan tiket. Kalau yang ada stroller boleh lalu dekat situ. Hai Ime. Okay, bila dah sampai sini korang boleh terus main. Ataupun kalau korang nak rent locker pun korang boleh pergi dekat sini untuk rent locker. Dekat sini ada macam-macam lah jenis locker. Ada besar, ada kecil. Toilet pun dekat sini and changing room. Okay, ni locker punya price. Kalau siapa nak simpan barang boleh lah. Locker ni boleh buka, boleh tutup juga. Tapi macam kita orang ada stroller. So kita orang letak bag dekat stroller je. Nice. Tak payah nak sewa locker. Jom. Dekat sini pun ada souvenir shop dalam waterpark. Dia setiap theme park, macam theme park sendiri pun ada souvenir kedai. Even dalam theme park tu ada 3-4 souvenir kedai. So dalam waterpark inilah souvenir kedai. Tunggu ibu! Ime tak tunggu ibu. Arah bye-bye. Habis lepas Arah. Marah. Tolaklah sendiri. Arah nak duduk stroller. Ada juga, ada tunggu So dekat sini ada tempat duduk, meja. Itu kafe tak buka lagi. Kejap lagi lah dibuka. Kita akan letak je lah stroller dekat sini. So yang river ni dia ada slot 12.30 hingga pukul 2. Dengan pukul berapa? 4. Pukul 12.30 hingga 2 dengan 4.30 hingga 6. Dia buat slot mungkin sebab rasanya dia nak maintenance. Itu dia tak bersihkan lagi. Macam kotor jugalah. Tapi itulah dah lah weekend. Dia buat slot macam ni pula. Orang dah tentulah ramai. Kenapa dia tak buat malam nanti? Lah, tiba jadi nanti. Yelah, tapi weekend kan. Orang kalau bayar kena tunggu sampai tengah hari. Inara dia belum panas, dia ajaklah orang teman. Nanti bila dia dah panas, dia tak sedar pun kita ni kat bawah.
Dekat sini best sebab dia banyak slide tau. So budak-budak memang akan spend masa banyak dekat sini. So ada 1, 2, 3 kuning, 4 merah, 5 ada biru lagi kat sana, 6. Banyak lah, almost 10 juga slide dekat area ni. Wow. So ini dia punya beach punya area. Dia macam Sanur Lagoon lah. Akan ada ombak semua tu besar tau. So kalau nak macam nak relax-relax ke, nak santai-santai, bolehlah berendam dekat sini je. Dekat sini korang tak payahlah nak bawa pelampung ke, nak bawa board ke, sebab dia memang ada sediakan safety jacket. Adult punya size pun ada juga. Kids, Inara, sekecil-kecil Inara pun ada juga. So jangan risau, memang akan ada safety jacket. Kat sini dia ada juga provide gazebo. Untuk yang mana ada anak kecil ke, yang nak tidur ke, korang boleh rental lah dekat sini. Dan dalam ni pun siap ada aircon. Cumanya satu gazebo ni mahal jugalah. If weekend boleh cecah 400 satu gazebo. So siapa yang sanggup nak spend, then korang boleh spend lah. Ada banyak lah, ada around 10 unit sampai sana. Okay, so sekarang kita nak naik slide. Sebelum ni Ime tak boleh tau naik slide ni, sebab height dia tak reach. Tapi sekarang dia dah terlebih-lebih pula. Oh my god! Wow! Ketinggian tinggi betul. Ara tak boleh. So diorang nak naik slide yang ni, dia macam kalau kat Sunway. Bye bye. Dia macam kat Sunway, dia macam Vuvuzela punya pelampung. Tapi dekat sini dia macam tak adventure macam Vuvuzela lah. Tapi quite big juga. So diorang nak pergi naik, kita tunggu kat bawah. Okay, dekat sini ni maps dia ada macam-macam jenis slide yang korang boleh naik. Dorang buat aktiviti boat. Oh, Ime punya. Wow. Tu, Ime kejar cepat. Kali dah ni diorang turun naik nak try semua slide. Sebab dekat sini je ada 4 slide. Lain-lain slide. Tapi semua kena naik tangga yang sama lah, turun naik. Kita nak pergi tengok slide Superman. Slide tu yang kuning situ, tapi tak tahu kat mana nak masuk. Jom. Ime dah penat naik turun tangga. Susah sebab Ime ringan. Ime small. Ringan sebab dia slow. Tapi berat sikit, dia laju sikit menang. Yeay. Dia sakit hati Abi dia menang. Tak boleh terima kekalahan. Salah. Okay. Jom. Okay, sekarang dah 12.30. Kita orang nak pergi river. Kita suka menyelam kat river. Lagi-lagi Ime 10 kali pusing-pusing dekat river tu pun dia okey je. Lautan manusia ramai-ramai nak masuk river. Tadi tak ramai sebab dia baru buka pukul 12.30. So semua serbu lah. So memang dah jadi lautan. Sebab
Sebab dia buat slot-slot. Sebab tu jadi ramai macam ni. Cuba dia sentiasa buka. So orang pun keluar masuk. Tak adalah ramai sangat. Tapi tak sure kenapa dia buat by slot. Buka je lah sentiasa, orang bayar kot. Daripada pagi sampai petang. Emotional damage. So untuk masuk dekat river ni, budak-budak kena pakai safety jacket baru boleh masuk. So dekat sini pun setiap mungkin 50 meter kot akan ada guard yang tunggulah dekat tepi if ada apa-apa kan jadi dalam river. Ara takut. Ara berani. Alamak, budak ini tunjuk skill pula. One more tunjuk skill. Steady. Orang lain pakai pelampung. Ni budak ni melokek je. Pakai pelampung pun melekat juga. Aduh. Bukan pelampung, dia pakai safety jacket. Okay lah. Bye. So ini another kids punya section. Dia ada slide. Ada 3 slide. So boleh naik. Dia nak Ara nak pergi slide. Ara belakang lagi sayang. Ara careful licin. Okay, so sekarang kita nak pergi dia punya pantai. So ini laluan dia. Orang nampak regular. Okay, lepas naik tangga korang akan terus nampak dia punya pantai. Ramai orang. Oh, dia ada buka shifter Lego dekat situ. So sambil berendam orang boleh sambil tengok. Sibuk abangnya nak dukung adik. Nak jaga adik dia. Risau sangat dengan adik dia. Abang sayang ke? Abang sayang dengan Ara? Ke abang nak jaga Ara? Rasa macam dekat Pulau Redang. Dekat laut. Bila orang lepas dia takut. Careful Ara. Oh, dia dukung adik. Imi kuat. Wow, so ni kedai souvenir dalam water park. So dekat sini pun ada macam-macam lah. T-shirt. Sama je macam yang dekat kedai souvenir theme park. Dia ada baju-baju. Oh, additional kat sini dia ada baju renang lah. Tengok ada macam-macam bag. Lepas tu, tu bag besar, bag kecil. Lunch box pun ada. Tengok Lego, macam-macam pilihan Lego ada kat sini. Mana yang tak sempat bawa baju renang anak tu dekat sini ada. Okay, it's time for today our water park. Okay, see you next. Okay, rate berapa? Rate saya bagi 8/10 lah. Okay. Sebab hujan hari ni. Betul.
a few ride yang tutup lah juga. So ada rezeki kita jumpa next vlog untuk Silai pula untuk Legoland Edition. Bye bye.